Sambung sikit lagi. Habis wifi pula. Apa panggil apa? Data habis rekod sebulan. Pakai bayar bulan, tak tahu. Banyak RM5, RM50 sebulan. Tak tahu berapa. Berapa gig tak tahu. Cerita. Hilang habis wah. Mana dekat mana tadi? Nak habis tu malam ni. Kaunuhu sami'an baca dah. Mustahil keadaannya yang tuli. Tu kan. Habis kaunuhu basiran. Arti kaunuhu basiran, keadaannya yang melihat. Jadi keadaan Allah yang ampunya sifat melihat pada zat. Atau mengikut Asy'ari dah tu. Keadaan Allah yang ampunya sifat melihat pada zat. Maknanya berdiri sifat melihat, yakni sifat basar pada zatnya, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kaul yang pertama. Dan kelakuan yang menengahi antara ada dan tak ada, yang lazim ia bagi basar. Yang lazim ia kaulahu ta'ala basiran, lazim bagi basar sebagai malzumnya. Mustahil keadaan Allah Ta'ala yang buta. Habis yang terakhir, kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaannya yang berkata-kata, atau keadaan Allah yang ampunya sifat berkata pada zatnya. Maknanya berdiri sifat kalam pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala, pada pendapat dan pandangan yang pertama, iaitu Imam Asy'ari. Dan satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tak ada, yang lazim ia kaunuhu mutakalliman, bagi kalam. Tak ada lah. Mustahil lawannya keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Habis. Dan dalil segala ini, segala sifat ini. Dan dalil segala sifat ini, sifat yang 7 maknawiyah ni. Dalil sifat ini atas kaul, atas pendapat yang mengisbat akan dia, iaitu Abu Mansur Maturidi. Dalil dia diketahui daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Guna dalil makni lah. Kalau kaunuhu qadiran, guna dalil kudrat. Kalau kaunuhu muridan, guna dalil iradat. Kalau kaunuhu aliman, guna dalil ilmu. Kalau kaunuhu hayat, guna dalil hayat. Kaunuhu sami'an, guna dalil sama'. Kaunuhu basiran, guna dalil basar. Kaunuhu mutakalliman, guna dalil kalam. Itu. No? Boleh, tak ada apa tu, mudah tu. Dan segala sifat ini, dan segala sifat ini, 7 ni, dinamakan sifat maknawiyah. Dinamakan sifat maknawiyah, iaitu nisbah kepada ma'ani. Nisbah kepada sifat ma'ani. Sebab apa nisbah pada sifat ma'ani? Kerana bahawasanya segala sifat ini, yang 7 ni, melazimkan sifat ma'ani. Hak 7 ni melazimkan sifat ma'ani, sebagai malzumnya. Itu dia. Maknanya
Sekiranya tidak wujud ma'ani, maka tidak sabitlah maknawiyah. Kalau tidak wujud kudrat, tidak sabitlah kaunuhu qadiran. Kalau tak ada sifat iradat, tidak sabit kaunuhu muridan. Kalau tak ada sifat ilmu, nascaya tidak sabit kaunuhu aliman. Kalau tidak ada sifat hayat, tidak sabit kaunuhu hayyan, dan seterusnya. Begitu. Buka kepala sikit. Panjang lagi. Nak bertikat dulu. Tanbihun dulu. Tanbihun. Wallahu a'lam. Tekat dulu. Dia malam tamu je duk pening-pening ni duk lagi. Tanbihun ni sebab nak bercara apa? Ketahui olehmu bahawa al-kaunu qadiran tu. Sifat maknawiyah, abangnya maknawiyah majazi, bukan sifat. Abangnya maknawiyah majazi. Sabit sekali dengan tiada khilaf, maka wajib ia atau Allah Ta'ala dengan ijmu' atau mazhab al-sunnah dan mu'tazilah atau mazhab ulama' yang menyabit awal dan ulama' yang nafikan awal, dan hanya semuanya khilaf pada keadaan yang bersifatnya. Itu macam semula panjang. Dia bukan panjang sangat, dia lingkup dia tu. Saat lagi tak ada nak ikut lingkup, kita lingkup dulu. Habis setakat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrizna min sulumatillah wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sinna akhlaqal amal. وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Jumpa tahun depan. Kita cuti dulu, boleh sebut setahun. Tahun depan kita jumpa balik.